kita ni mak-mak nak juga bergaya dengan beg baby. Tak kalau nak pakai beg galah tepi je kan. So hari ni Syikil nak kenakan beg dari Princeton. Okay, beg ni dia kecil comel molek je. Dia tak kecil sangat, tak besar sangat. So just nice. Kalau kita nak bawa beg ni pergi hospital, nak isi barang baby, nak pergi check up anak, boleh. Okay, kita nak go through satu-satulah. Okay, depan ni dia ada tempat isi botol susu, nampak? Dekat sini dia ada thermal insulated lah. Kalau contohnya kita letak susu suam ke, boleh. Tak ada masalah. Syikil memang tak pakai botol susu, jadi Syikil letak ni lah barang-barang skincare dalam ni. Okay, benda ni sangat secure sebab dia boleh sambil berdiri tau. So tak, potensi untuk terbalik tu kurang lah. Yang kedua, dia ada poket kecil kat sini. So kalau kita nak letak apa-apa barang kat sini pun boleh. Okay, dalam ni pula, okay, kita ada dekat bahagian belakang ni pun kita ada satu lagi kompartmen. Kompartmen ni pun luas. So far Syikil isi banyak gila barang dalam ni. Jadi beg dia ni yang penting tahan tau. Syikil dah pakai ni selama setahun 8 bulan. Masih bertahan elok tau. Kan, dia tak ada kecacatan, tak ada reput, tak ada macam terkoyak-koyak, memang tak ada langsung. Nampak? Ibarat macam baru beli tau. Okay, tepi ni pula dekat sini dia ada zip kat sini. Kita boleh isi tisu basah yang kecil-kecil tu kan. Kita boleh selit kat sini. So kalau kita nak pakai, tarik je. Kalau kita tak mau, tutup balik macam ni. Sini pula pun sama juga, dia ada tempat untuk kita isi botol air anak ke dan sebagainya. Okay, so pada Syikil dia punya beg ni tak menampakkan sangat kita ni macam tak kemas lah. Bila pakai beg macam ni, dia nampaklah gaya sikit kan. Bila kita galah macam tu. Okay, tali dia boleh adjust lah. Nak rendah ke, nak tinggi ke, terpulang. Yang penting, saiz dia sangat compact. Kalau contoh, kita nak bawa anak kita pergi mall ke, jalan-jalan ke, pergi taman ke, kita nak bawa satu beg yang orang kata tak nampak sangat, orang kata besar sangat, boleh kalau nak pakai beg Princeton ni. Seriously, sangat berbaloi. Ini adalah investment yang sangat berbaloi lah pada Syikil. Alright, so untuk yang mana berminat, boleh tengok dekat beg kuning lah. Harga dia tengah ada promo sekarang. So grab laju-laju.